Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat American Style Pancake menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido American Style Pancake. Kemudian tekan Start. Masukkan butter ke dalam mixing bowl. Tutup dan cairkan butter selama 2 minit suhu 70, speed 1. Dah siap. Masukkan susu. Kemudian masukkan telur. Masukkan gula. Masukkan tepung gandum. Masukkan baking powder. Masukkan sedikit garam. Tutup dan mix selama 10 saat, speed 5 sehingga sebati. Dah siap. Mudah kan? Anda boleh tuang adunan ini ke dalam bekas atau botol. Panaskan kuali dan letakkan sedikit minyak, kemudian tuang adunan ke dalam kuali. Anda akan dapat lihat bubble timbul pada permukaan atas seperti ini. Kemudian anda boleh terbalikkan pancake ini satu persatu. Angkat pancake yang telah masak. Kemudian ulang step yang sama sehingga siap. Dah siap? Hasilnya sangat sedap, gebu dan lembut. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.